Okay, kita dah sampai. Ini skuter. Tapi masalahnya skuter aku parking kat situ. Sebab apa aku tak nak tu? Kalau aku masuk sini aku tak boleh keluar. Oh, masuk balik cepat. Ini dia. So, ini kali kedua kita out of speed. Mana awet tak ada. Ni tengok kereta tak faham. Ni awet di mana? Dek, sana. Wih, dia tak tutup ke tadi? Okay, kita sudah sampai. Adik, macam mana? Tak masuk lagi. Belum masuk lagi. Ni nampak? Ini betul custom ni. Semua motor legend, Patagonia. Oh, dia ikut konsep apa Japan ni. Grup motor Japan, nampak? Macam kenal dia motor ni. Mamat ni mana Singapura ni? Geng RPM ni. Oh, sorry bang, sorry. Dua-dua boleh? Bukan, QR. Okay. Okay. Boleh. Itulah siapa suruh tak bawa apa tu ni? Tak bawa kipas. Cari kopi Saigon mana? Dia kata kat pokok. Pokok apa? Oi, payah. Itu lah. Aku pokok mat. Dia mama ni. Dia ID letak. Pokok. Pokok ada. Dia pokok tengah cari makanan. Dah beri mana tu? Bateri? Lah. Itu tu. Kita try dulu. Ayalah. Wah, ni terus masuk wheel. Ada gaya. Jom. Pak, sekarang ni semua kereta klasik kan? Kau nak kereta macam mana dek? Wah, ni kereta ni betul-betul ni. Keren. Sora datang lagi. Oh. Bumblebee. This my favorite car. Ada rezeki insya-Allah beli. Tak ada, kalau ada rezeki lah.
super fast. Gila lah. Alamak. Mana nak beli ke bang? Macam lawa. Oh pakai helmet ni. Ada tempat tak? Ada tempat nak letak collectible item ni? Ada ke? Weh, pakai tulang tangan tu susah. Dulu masa sekolah ERT buat benda ni. Iyalah. Ish. Mana? Hari. Jepun. Dek, ambil gambar dek. Kau nak ambil gambar apa? Tak nak. Macam nak collect stamp. Kau tengoklah kedai-kedai tu. Tak, dia pun ada kita lagi. Lanjut dah. Mana cukup satu? Ini dah banyak sikit. Kan? Minta lagi kau. Nanti agak lama ya sih tulisan Kan? Jualah. Alhamdulillah hari ini aku juga judulnya solo riding. Sold sama Bapak Aziz dari Malaysia. Akibi. Okay, misi mencari chop lot. Jangan suruh beli apa-apa dah. Oh, banyak. Bukan, aku nak tahu apa benda. Monster. Dekat mana? Dekat Vespa Malaysia. Darman. Cepat. Ini ambil chop. Chop sana. Chop nak ambil ni. Sebaik aku tak pergi ambil chop kat orang tu. Itulah. Itulah. Oh, di sini kok.
Max ke apa ke, Okey. tak kira motor, semua boleh masuk. AS pun boleh. ES5 boleh. Bawa basikal pun boleh, bang. Bawa basikal pun boleh, basikal lajak. Boleh. Dia tak rosak pun, dalam sikit dia. Ya. Nanti boleh tukar dengan cushion. Cushion. Okey, buka RM10, saya jalan 1 minit. Okey. Okey, Double. double XL. RM20. Yelah dia RM20. pit. 1 minit bergerak sekarang 20 mencari 30. RM50. $50. Bang fight bang. Baik bang, fight bang. Angkat mana jiju? Ah. Kau up Ya, terus, up 100 terus. Alright, 1 minit. Okey. Buka tapak 10 saya jalan. Ha. 1 minit. Berapa bang? 100. 100 ringgit. Okey, 1 minit bergerak sekarang. 1 ada 1. 1-1-0 dah jumpa. 1 2. Ada lagi fighter kita 50 semua. second lagi. Sekarang baru 1-2. Harga 2000. Okey, 1-2 1-3 ada 1-3. 1-3. 4-2-1. RM500. Apa lah? Tengok dia punya baju tu apa? Nampak tak apa tu? Scammer. Triumph. 500. 1. 500. 2. 500. 3. So. Okay, sekarang kita shop ni. Hot Wheel ni. Hot Wheel kat mana Hot Wheel? Ni kot. Shop ya? Sini satu je kan? Sini satu je kan? Okay. Nak tengok, kita pusing satu round je lah. Ha? Ada? Damn. Padu. Yeah. Ini apa ya? Ini sebenarnya. Kiri, kita start dengan kiri. Masalahnya kat sana kita bergejam-gejam. Cari password Tinder. Dia, nampak? Apa dah dengar lah bunyi, nampak? Nak jumpa kawan dia, Cika Nos. Okay, bos.
Aha. Kita bicara minor kitchen lah. Jadi kalau sangkut jadi macam ni lah. Oh, ya kan lah. Kalau kita starter pack kita dengan air freshener kita ada lavender dengan vanilla. Itu bau dia. Kalau nak try boleh try kat sini lah bau dia. Yelah daripada sini pun dah bau lah. Dah, kuat lah. Ingatkan saya punya perfume. Yang ni kita punya set, full set kita pun combo. Oh, combo. Ini combo A, ni combo B lah. Okay. Ini ada perfume dia. Oh shit. Ada my gang Chicas. Nampak? Nampak ke Faris? Peaky Blinders. Nampak? Okay dah. Quite serious right now lah. Orang drinking. So kita tengok ni produk kan. So I think betul-betul dia macam orang dia punya kadang-kadang orang tu ada bosan kalau sampai kalau saya mereka dia jadi sebab bagi saya actually saya rasa ini baca dia sesuai untuk semua sebab dia bukan based on Push. Dah dapat ah. Dua-dua cok. Boleh ke kat mana? Pasal ninja? Ni satu dengan Selangor, Sepang Circuit sebelah. Baik, apa pergi ambil dulu. Abang kita shopping wow. Pergi. Bila market? Mana? Macam mana dek? Hari ni AOS daripada pukul daripada pukul apa? Pukul 11 eh? Sakit belakang? Parah sakit belakang kan? Kata nak hang off inilah masanya kan? Nak release tension nanti nak SPM kan?
Panas.